Okay guys, sekarang ni kita berada di salah satu lagi projek, Alhamdulillah, iaitu rumah Cikgu Azman. InsyaAllah kita ada lagi berbaki 3 hari lagi. Target kita untuk siapkan rumah Cikgu Azman ni. Tapi nampak gaya ni, insyaAllah kita akan siap awal pada tu lah. Jom kita tengok apa kerja-kerja finishing yang kita tengah buat sekarang. Alright, let's go. Ya, ni bahagian belakang bahagian belakang dah buat penambahan dah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi bung jenis PU meter pun kita dah pasang dah. Railing depan pun kita dah pasang dah. Okey. Tengok. Shielding jenis wood effect pun kita dah pasang dah. Sangat nice, sangat cantik. Nampak romantik dan nampak klasik gitu. Okey. So untuk lantai ni minta kita buat pasang vinyl floor. So kita pun dah siap pasang vinyl floor. Okey. Very nice. Okay, jom. Yang bising-bising kat belakang ni kita tengok sebab apa. Okay, so tim kita sekarang ni tengah toilet bowl ni kita kena buka. Okay, kita kena korek di sekeliling toilet bowl ni pasal kita nak buat connection lah untuk septic punya laluan lah daripada atas. Okay, sebab septic punya sump dekat sini tak ada. Dia ada kat hujung sana jauh. Jadi kita akan pakai laluan daripada septic yang bawah ni lah. Macam tu. Okay, alright. So, Alhamdulillah tangga kita dah pun siap. Tinggal nak buat raja-raja finishing saja. Ni bahagian atas, okey. Dia mau jubin saiz lebih kurang dalam maksudnya jubin jenis 8 inci. Jubin semua campur-campur, ada color-color dah. Owner dia nak temo color-color mala jenis design leleng ni. Untuk bahagian luar, okey. Ni jenis PU metal. Railing pun kita dah pasang dah. Okey, untuk menampakkan kesan yang design yang estetik. Okey. Very nice. Dekat sini tu kita dapati waktu kita main tu dia dah crack habis dah. Crack bocor bawah rumah semua bocor habis. Kita test tengok. Kita test lah tebuk satu lubang pecah macam habuk. Abang pergi jangkakan lah mungkin lah lebih kurang tak sampai setahun lagi dia akan runtuh. Pasal struktur yang kontraktor terdahulu buat memang tak kukuh, memang tak sangat-sangat tak safety. Alright. So jadi bila dapat kita buat balik lah. Dulu kalau kita pijak slack kita boleh rasa dia punya lantunan dia. Lah ni kita pijak padat. Okey, untuk sini kita buat slab atas dan lepas tu kita buat waterproofing. InsyaAllah akan kuat dan tak bocor. Alright. Okay, inilah ruangan tambahan. Okey, ruangan tambahan. Tambah ni owner buat 2 bilik dengan 1 tandas. Guys, bilik pun besar, selesa. Very nice. Bilik-bilik dia. Sangat selesa. Kat sini, okey. Sebagai nak ada air ventilation dan cahaya masuk lah. Yang ni jubin colour lane pula. Untuk yang hall ni, bilik pula colour lane pula saya 16 inci. Sebab owner cakap wife dia minat jubin jenis colour biru, yang dia minat jubin colour brown. So diorang campurkan. InsyaAllah kita target 3 hari lagi siap. Tapi bang pengen tengok ni tak sampai 3 hari, lagi 2 hari dah siap. Maksudnya esok siap dah. Okay, hari ni esok siap dah. Alhamdulillah. Right. So yang ni tandas untuk yang umumnya lah. Okay, tandas ni besar, saiz panjang. Okay, selesa untuk dia mandi. Alright guys, okay. Kepada siapa yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri, kepada siapa yang ingin merenovasi rumah, kepada siapa yang ingin buat plan submission majlis, kepada siapa yang ingin membuat 3D design, okay, bolehlah hubungi Abang Pian di Renomator. Okay guys.